Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi baiklah, pada video kali ini kita sambung untuk belajar tentang variance analysis, dan kali ini kita akan kira direct label variance. Okey. Direct label variance terdiri daripada dua variance, iaitu pertama rate variance dan juga kedua ialah efficiency variance. Okey. Bagaimana nak mengira rate variance, iaitu ialah standard rate darab actual hours pula actual rate darab actual hours. Okey, dan seterusnya efficiency variance standard rate darab standard hour tolak standard rate darab actual hour. Okey, saya letakkan di situ short form untuk standard ini. Selepas ini kita gunakan short form saja untuk memudahkan pengiraan dan memudahkan untuk mengingat formula lah. Okey, jadi kita akan gunakan kaedah palang. Jika kita gunakan kaedah palang, beginilah bentuknya, iaitu untuk dapatkan rate variance adalah kita bezakan AR darab AH tolak SR darab AH. Dan untuk mencari efficiency variance, kita bezakan antara SR darab AH dengan SR darab SH. Okey, harus diingat ini adalah perkara yang perlu diketahui oleh pelajar, di mana AR darab AH sebenarnya adalah actual direct labor cost, dan SH pada hujung itu sebenarnya adalah combination di antara SH per unit, iaitu standard hour per unit darab actual production. Kita akan lihat bagaimana nilai-nilai ini diberi. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan dan kita akan cuba kira variance yang berkaitan dengan direct labor. Okey, kita letakkan nilai yang pertama, iaitu actual rate. Okey, actual rate diberikan dalam soalan 60 sen dan kita letak saja 60 sen, dan darab actual hour juga diberikan dalam soalan. Kita ambil sahaja dan kemudian darabkan kedua-duanya. Dalam soalan ini kita dapat hasil 132. Okey. Kemudian kita akan kira standard rate. Standard rate diberikan dalam soalan dan kita akan darab dengan actual rate yang kita dah masukkan tadi. Kita tulis lagi sekali untuk formula bahagian ini dan kita akan darabkan kedua-duanya, dan dalam kes ini kita akan dapat 110. Okey, kemudian kita carikan perbezaan di antara 110 dengan 132. Belah kiri sentiasa sebenar. Okey, belah kanan sentiasa standard. Bermaksud kamu ready RM110 untuk bayar upah, tapi akhirnya pada waktu pembayaran upah kamu kena bayar 132. Apakah sebab-sebabnya? Mungkin ada sebab tertentu lah, tapi nampak macam tak happy lah sebab kita dah ready 110 tapi kita kena bayar lebih. Jadi kita punya variance dalam kes ini adalah unfavorable, iaitu unfavorable. Jangan lupa UF. Okey, UF adalah unfavorable dan F adalah favorable. Okey, jadi kita akan kira untuk seterusnya SR. Okey, SR untuk dalam soalan ini diberikan dan kita guna lagi sekali, dan kita akan darab dengan SH darab SH. Kita akan darabkan dengan SH, dan SH itu adalah standard hour per unit darab actual production. Jadi kita akan cari standard hour. Dalam kes ini standard hour per unit adalah 2. Okey, 2. Jadi 2 itu bermaksud untuk siap, katalah kita tadi buat kek. So untuk siapkan satu kek kita perlukan 2 jam tenaga buruh. Itu maksudnya. Okey, jadi kita akan darabkan. Jadi kemudian kita akan darab dengan actual production. Berapakah sebenarnya sepatutnya kalau 2 jam buruh bekerja? Kalau kita keluarkan 100 macam mana? Jadi kita akan darab dengan 100. Jadi akhirnya dapat jawapan 100. Ini bermaksud kita jangkakan penggunaan jam bekerja darab dengan kos nilai dia 100. Tapi at the end, akhirnya dalam kes ini yang sebenarnya terjadi adalah 110 dalam kes ni. Jadi nampak macam tak happy jugalah. Ini bermaksud penggunaan jam yang sebenar yang digunakan oleh direct labor itu lebih banyak daripada jam yang dijangkakan. Okey, jadi tak happy lah. Nampak ini menunjukkan efisiensi kan kecekapan. Ini menunjukkan tanda-tanda bahawa pekerja itu mungkin tidak cakap lah, tak tahulah apa masalah dia, tapi macam tak buat kerja lah, ataupun macam nak selesaikan satu pekerjaan itu lebih lama. Okey. Alright, kemudian kita akan gabungkan kedua-duanya ini, efficiency variance dengan rate variance, dan kita akan dapat nilai yang kita panggil direct labor variance. Dalam kes ni 32 UF. Okey, jadi maknanya keseluruhan dari segi rate dengan efisiensi, nilai variance direct labor tidak juga bagus, tidak juga baik. Okey. Alright.
Itu sahaja untuk pengiraan direct labor, dan kita akan sambung seterusnya dengan video seterusnya dengan pengiraan variance yang lain. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.